Kenapa filem Hanyut gagal? Bayangkan, sebuah filem mengambil masa hampir 10 tahun untuk disiapkan, dibuat oleh antara pengarah paling dihormati dalam industri filem Malaysia. Dibintangi pelakon hebat seperti Adi Putra, Sophia Jane dan Diana Daniel. Kos pembikinan pula mencecah 18 juta ringgit. Tapi bila masuk pawagam, kutipan filem ini tak sampai pun RM100,000. Apa sebenarnya berlaku? Filem ini diarahkan oleh Yuwei Haji Saari. Dalam dunia filem Malaysia, nama Yuwei bukan nama kecil. Ramai anggap beliau antara pengarah paling artistik dan berpengaruh dalam sejarah filem tempatan. Filem-filem beliau sering menang anugerah dan dipuji di festival filem antarabangsa. Sebab itu, bila Hanyut diumumkan, ramai expect ia akan jadi karya besar. Masalah pertama, timing. Syuting Hanyut bermula sekitar tahun 2010, tapi filem ini hanya ditayangkan di Malaysia pada tahun 2016. Bayangkan, 6 tahun menunggu. Bila sesebuah filem terlalu lama, tertangguh, hype mula hilang. Orang dah lupa, trend penonton pun dah berubah. Apa yang menarik, Hanyut sebenarnya dibarisi pelakon yang sangat kuat. Adi Putra terkenal dengan karakter serius dan intens. Sophia Jane pula memang legenda filem Melayu dan Diana Daniel antara pelakon wanita popular ketika itu. Ramai pengkritik memuji lakonan mereka dalam filem ini. Malah Hanyut sendiri menerima pengiktirafan dan tayangan di festival filem luar negara. Tapi di sinilah masalah sebenar bermula. Hanyut bukan filem mainstream biasa. Ia adalah adaptasi novel klasik Barat Almayers Folly. Gaya filem ini sangat perlahan, penuh simbolik dan lebih kepada seni visual. Sedangkan majoriti penonton Malaysia lebih suka filem yang terus masuk, lawa, seram, aksi. Jadi, bila tengok Hanyut, ramai rasa filem ini terlalu berat. Dan inilah fakta paling menyedihkan. Walaupun menelan kos sekitar 18 juta ringgit, kutipan Hanyut di pawagam Malaysia dilaporkan cuma sekitar RM69,000 sahaja sepanjang tempoh tayangan. Ya, tak sampai pun RM100,000. Untuk sebuah filem berskala besar, angka itu memang sangat mengejutkan. Ramai juga percaya masalah utama filem ini ialah marketing. Trailer tak viral, promosi tak cukup kuat. Malah Finas pernah membantu mencari dana tambahan untuk promosi filem ini. Kadang bukan filem itu tak bagus, tapi orang langsung tak tahu ia sedang ditayangkan. Jadi, adakah Hanyut sebuah filem gagal? Dari sudut box office, mungkin ya. Tapi dari sudut seni, ramai masih menganggap ia antara filem Melayu paling unik pernah dihasilkan. Mungkin masalah sebenar Hanyut bukan pada filem itu sendiri, tapi ia lahir terlalu awal untuk penonton yang belum bersedia.